Pernah tak kita terfikir macam mana sebenarnya asas negara kita dibentuk? Hari ini, kita nak bongkar cerita di sebalik salah satu dokumen paling penting dalam sejarah kita, Perlembagaan Persekutuan 1957. Ini bukan cerita biasa tau. Ini kisah tentang rundingan, perdebatan yang hangat dan paling penting, kompromi untuk membina sebuah negara. Jadi soalan utamanya kan, macam mana nak bina sebuah negara yang ada macam-macam kaum, macam-macam budaya daripada kosong? Apa resipi dia? Jawapannya, ia terletak pada dua perkataan yang sangat penting yang akan jadi tema kita hari ini, permuafakatan dan tolak ansur. Okey, jom kita mulakan. Semuanya bermula dengan satu misi yang sangat berani. Misi ke London. Untuk apa? Untuk merundingkan kemerdekaan. Dan perjalanan ke London ni bukan naik kapal terbang tau. Bayangkan, pada 1 Januari 1956, rombongan ni berlayar naik kapal MV Asia. 2 minggu atas laut. Ini bukan saja-saja nak makan angin. Tunku Abdul Rahman dia ada strategi. Dia nak bagi masa untuk wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan duduk semeja, berbincang supaya bila sampai London nanti, mereka bercakap dengan satu suara yang padu. Bijak kan? Dan strategi itu memang menjadi. Sampai jadi Lancaster House, rundingan pun bermula. Dan hasilnya, hebat. Pertama, Tarikh Merdeka dah ditetapkan, selewat-lewatnya 31 Ogos 1957. Kedua, jawatan-jawatan penting macam kewangan dan pertahanan mesti diserah kepada orang kita. Dan yang paling kritikal untuk cerita kita ni, mereka setuju untuk tubuhkan satu Suruhanjaya Perlembagaan yang bebas. Okey, dari London, kita masuk ke fasa seterusnya. Fasa yang sangat mencabar, merangka perlembagaan itu sendiri. Dan tugas berat ni diletakkan di bahu Suruhanjaya Red. Siapa Suruhanjaya Red ni sebenarnya? Senang cerita, mereka ni macam tim pakar bebas. Anggotanya bukan calang-calang orang, pakar undang-undang dari negara Commonwealth. Misi utama mereka untuk menggubal satu draft perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu yang baru dan merdeka. Cuba tengok nombor ni, 131. Apa maksud nombor ni agaknya? Ini adalah jumlah memorandum yang Suruhanjaya Red terima. 131. Dan ini bukan datang dari ahli politik je tau. Ini suara seluruh rakyat Melaya masa tu. Ada dari Raja-Raja Melayu, parti politik, dewan-dewan perniagaan, sampai kan orang biasa pun hantar pandangan mereka. Betul-betul satu proses dengar pendapat seluruh negara. Proses kerja mereka pula memang teliti. Lepas dapat arahan, mereka kumpul semua 131 memorandum tu. Lepas tu, mereka buat 11-18 mesyuarat. Banyak tu. Jumpa pelbagai pihak, dengar semua pandangan, barulah lepas tu mereka keluarkan draft pertama perlembagaan. Jadi, apa agaknya yang rakyat suarakan dalam memorandum-memorandum tu? Dan macam mana pula reaksi orang ramai bila draft pertama tu keluar? Kat sinilah ceritanya jadi makin menarik. Isu yang paling panas, yang paling banyak diperdebatkan, tak lain tak bukan, isu kerakyatan. Kalau kita tengok kat sini ada dua tuntutan yang sangat berbeza. Satu pihak nak syarat kerakyatan diketatkan. Tujuannya nak lindungi kedudukan orang Melayu sebagai penduduk asal. Di pihak lagi satu pula, ada desakan kuat untuk prinsip jus soli. Maksudnya, siapa saja yang lahir di tanah Melayu, automatik jadi warga negara. Bayangkan, macam mana nak cari jalan tengah? Jadi, bila draft pertama keluar, memang kecoh. Reaksinya macam-macam. Ada pihak dalam UMNO dan juga PAS yang risau, jus soli ni boleh jejas kedudukan istimewa orang Melayu. Dalam masa yang sama, ada pula permintaan dari sesetengah kumpulan Cina untuk jadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Nampak tak? Draft pertama ni memang jauh lagi dari kata sepakat. Dekat sinilah semangat tolak ansur betul-betul diuji. Pemimpin kita pada masa tu kena duduk balik, kena cari jalan macam mana nak selesaikan semua perbezaan pendapat ni. Dan untuk selesaikan kemelut ni, apa mereka buat? Mereka ke London sekali lagi pada Mei 1957. Ini ibarat pusingan akhir, perbincangan paling kritikal. Semua orang tahu, kompromi mesti dicapai. Kalau tak, masa depan negara jadi taruhan. Dan akhirnya, selepas semua perbincangan yang sukar, selepas semua tolak ansur yang dibuat, lahirlah sebuah perlembagaan. Sebuah dokumen yang akhirnya dipersetujui oleh semua pihak. Inilah dia hasil persetujuan agung yang membentuk negara kita. Boleh kita panggil sebagai 5 tiang utama perlembagaan. Pertama, kita ada Raja Berperlembagaan. Kedua, isu kerakyatan diselesaikan. Sesiapa yang lahir lepas merdeka, dia warga negara. Ketiga,
Kedudukan istimewa orang Melayu diiktiraf, tapi pada masa yang sama, kepentingan kaum lain juga dijaga. Keempat, Islam jadi agama persekutuan, tapi semua orang bebas amalkan agama masing-masing. Dan kelima, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan. Setiap satu tiang ni adalah hasil tolak ansur. Dan secara rasminya, dokumen inilah yang diguna pakai bermula pada detik paling bersejarah untuk kita semua, 31 Ogos 1957. Baiklah, kita dah lihat sejarahnya. Tapi apa maknanya untuk kita hari ini? Kenapa cerita ni masih penting? Kalau nak simpulkan semua ni, mungkin inilah ayatnya. Kejayaan sesebuah negara itu bergantung pada sikap toleransi dan kesediaan pemimpin-pemimpinnya, tak kira dari kaum apa, untuk bertolak ansur demi satu matlamat yang lebih besar, iaitu negara kita. Inilah semangat dan legasi sebenar tahun 1957. Ini membawa kita kepada satu soalan terakhir, soalan untuk kita semua fikirkan. Adakah semangat kompromi dan tolak ansur yang membina negara kita pada tahun 1957 masih kuat membimbing kita hari ini? Satu soalan yang menarik untuk kita renungkan bersama.